Ini adalah hari ke-3. Kita akan pergi ke, ada anjing siap. Kita akan pergi ke island hopping, which is kita akan pergi pulau-pulau. So hari ni juga kita akan check out hotel ni. Kita duduk hotel baru, hotel yang dekat dengan pulau tu lah, hotel tepi pantai. Okay, let's go. Tadi bapa mau tadi binti tak? Mama pendek, papa panjang. So sekarang ni kita akan pergi ke, oh ni lama, ni yang famous. Ni I nak pergi ni. Ni yang famous dekat apa? Dia satu, dua, tiga. Tapi ini dia punya tu for island. Enak, I tak nak pergi chicken. Chicken ni sebab apa? Dia ni ke? Dia nampak macam chicken ke? Kita akan pergi ke Four Island. Dekat Four Island tu nanti ada mascara je. Akan ada macam food buffet. So sekarang ni kita orang on the way pergi boat dia. Oi, jangan hopping. Nasib aku pakai kasut swimming. Kalau tak nanti berpasir. Gelap. Cucut. Kalau gelap edit. Mak. Halo Miss. My God, sejuk gila. Thank you. Baik. Ini isi durian itu aja. We take you to the first island to Railay. Oh, Prat Nang Beach. About 20 minutes from here. Paling ya beda. Sekarang kita dekat Railay Beach.
Okay, baru je sekarang ni dah habis dah island hopping. Sumpah muka barai. Lepas tu basah. Lepas tu sekarang ni kita orang baru sampai hotel. Bukan hotel, macam chalet, macam macam tu lah. Tepi-tepi depan pantai kat situ. Kita akan rehat-rehat, mandi. So baru kita sambung keluar, okay? Let's go. Kita orang punya sini. Nampak tak? Dia sebelah-sebelah. Dia sebelah-sebelah. Okay. 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 Dia tu tengok dulu. Tapi dia tu Best gila sebab pulau dia semua lawa-lawa. Air dia colour hijau, biru. Like memang cantik gila lah. Sekarang ni orang tengah bagi-bagi kunci nak bagi bilik. Tapi yang ni memang bilik family aku. Dia ada 3 single. 3 katil single. Lepas tu I think that one is bilik air kot. Aku suka bau bilik hotel. Faham tak? Gelap kan di situ? Tak apa. Kita akan mandi-mandi. Kita akan rehat-rehat. Lepas tu papa kata maybe kalau petang tak ada apa-apa, kita nak pergi massage. Aku nak urut kaki. Ya, okay. Hi guys. So sekarang ni pukul 6.19. Tadi saya petang-petang makan-makan dekat pantai. Lepas tu tukar plan kita pergi dah habis tu yalah pergi naik market sebab nak jalan-jalan. Mana kau boleh kamera tak? Gajah. Sekarang ni kita tengah cari souvenir. Gajah kecil tak ada? To take this. Okay. Kat sini dia ada banyak gila kedai-kedai souvenir korang. Ada fresh magnet, ada keychain, ada apa ni? Dompet. So yeah. So sekarang ni kita nak pergi urut. Kita nak pergi massage. Apa? Apa ni? Ayat. Boxing. Kita akan pergi dekat tempat massage dulu. Lepas tu baru kita cari makan. Okay? Okay. Children, food masak, food. Children, food masak. 300 baht, okay? Okay. Okay, one people food and shoulder. This one. Food and shoulder. 350 kak. Kaki dengan bahu. Okay. Kaki bau. Oh. Hey. Food and shoulder. Food and shoulder, I can give you 350 baht for 1 hour. No, 300 only. Keep food. Big one. So ni tempat urut dia. Nak kau. Okay, kak ambil kai kak. Lepas kita dah urut, dia
daripada tidak urut. Sementara nak tunggu orang siap urut, kita kena kita makan. Dah bila? Gelap gila. Sekarang kita on the way balik hotel. Ya apa ni?